Okey. Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat resepi singgah tulai. Ni kita gunakan 1 kilo tulai rusuk. Ni tulai rusuk. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang putih, asam keping, lengkuas, halia, lepas tu bawang merah. Lepas tu biji ketumbar ni yang sudah ditumbuk. Jadi untuk 1 kilo daging tulai ni saya guna air 2 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas kita masuk ke air, kita masuk ke tulai. Tulai ni tulai rusuk. Beli hok banyak daging gini baru sedap. Ni saya nak buat singgah. Bismillah. Bila dia duduk gini ni, kita masuk lalu bahan-bahan ni. Kita masuk lalu bawang merah, halia, lengkuas, lepas tu asam keping dengan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas tu masukkan sekali ketumbar, biji ketumbar hok kita tumbuk dah ni. Ni saya gunakan 2 sudut sup. Ni 2 sudut sup. Jadi kita rebus dia biar dia mendidih, dekat dia nak masuk dah baru kita masukkan bahan-bahan lain. Ni lepas pada 20 minit nak gelegak dah. Gelegak molek. Tudung ganas dah. Tudung dia pun ganas dah. Okey. Nampak tak? Tengok. Dia nak put dah tu sikit lagi. Jadi, bila dia gini, baru kita perisakan dia dengan serbuk perasa sikit. Ni saya guna setengah sudu. Lepas tu, garam pun saya guna setengah sudu sup. Lepas tu, nak bagi dia jadi merah-merah. Ni lah. Ni rahsia dia. Jadi, untuk ni, garam lepas tu kita tak masuk banyak. Sebab garam tu, dia dengan budu ni, budu masing dah. Kita masuk budu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanti kita masuk bahan-bahan di hot lain, termasuk lada ya depan ni. Okey, jadi siaplah resepi kita untuk singgah tulai. Jadi kalau tak buat rasa resepi ni bermanfaat, komen, like dan share untuk video seterusnya. Jadi saya akan share video lain pula. Dah. Okey, selamat mencuba. Saya Farhan dari Umira. Saya nak diet guys, tapi selepas kesian dekat saya guys.